A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soal jika kita ditanya orang berapa perkara syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang. Syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang. Jawab bahawa syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang itu yaitu 6 perkara. Disyarat sebelum tacuk sembahyang guna 6 perkara. Sebelum tung sembahyang guna syarat. Yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz, arti mumayyiz bisa membedakan, sudah dapat membeda. Ketiga dengan air yang suci menyucikan. Harus kita perhatikan sebelum tatu wudu tak kala lepu ingat suci lagi menyucikan puhana. Keempat, jangan ada yang menegahkan sampai air pada anggota yang dibasuh. Jadi bak anggota-anggota tubuh danyo, bak anggota-anggota wudu dah kita perhatikan benda sesuatu yang dapat menghalangi wudu. Yang kelima, suci daripada haid dan nifas. Yang keenam, mengetahui segala fardu dan sunatnya. Sudah terbedakan tu. Nyo sunat fardu, sunat wudu, nyo fardu wudu, udah bedakan lagi. Udah bedakan benar. Soal jika kita ditanya orang berapa perkara fardu mengambil air sembahyang. Teh fardu wudu tekun. Fardu mengambil air sembahyang. Jawab bahawa fardu pada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Jadi kita kan bahasa danyo fardu mengambil air sembahyang kita kan fardu wudu. 6 perkara. Yang pertama niat serta dengan air ke mukanya. Maka inilah lafaz niatnya, nawaitu raf'al hadasil as-saghari min a'dha'il wudu'i fardha al-layya lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh sekalian muka. Basuhan pertama ini terjadi nid wudu, lihat tak basuh sekalian muka, masuk perle. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku keduanya. Jadi dari pelebangan tangan sampai ke siku katanya. Yang perle. Keempat, menyapu sedikit daripada kepala. Berarti menyapu darah ulenya perle. Menyapu sedikit daripada kepala. Kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Kaki berarti termasuk perle. Yang keenam, tertib. Jadi mana tertib? Yang tak awal tak awal, yang akhir tak akhir. Baik tak bolak balik. Soal jika kita ditanya orang berapa perkara yang membinasakan air sembahyang itu, yang dapat membinasakan air wudu itu. Jawab bahawa yang membinasakan air sembahyang itu 5 perkara. Jadi yang dapat waktu wudu 5 perkara. Pertama, barang yang keluar salah satu daripada 2 jalan, melainkan mani dirinya. Yang keluar daripada salah satu 2 jalan selain debit mani kerau. Ada betul tu. Kedua, menjabat kubul dan dubur dengan telapak tangan atau perut segala anak jari.
tamat kubur dan dubur dengan anuk jaro reku tolikut hamata reku. Ya. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang halal dengan tiada berlapis, yang halal nikah dengan hana berlapis, yang dapat dapat membatalkan wudu dengan mazhab Imam Syafi'i. Keempat, hilang akal sebab mabuk atau pitam atau gila. Yang kelima, tidur yang tiada tetap kedua kedudukannya. Ya, taduk pun taih hana tetap kedudukan ji. Tepun taih muno mudah kau lain posisinya tetap batu wudu. Kemudian soal jika kita ditanyai orang berapa perkara haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu. Ya, haram bagi orang yang hana sembahyang, haram bagi orang yang hana berwudu hukum mantap. Jawab bahawa haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Yang pertama sembahyang, yang kedua tawaf, yang tiga menjabat mazhab atau membawa dia. Tamat mazhab ataupun tami. Kami hana sembahyang. Ya. Soal jika kita dari orang berapa perkara syarat yang dahulu daripada sembahyang itu. Syarat yang dahulu daripada sembahyang berarti syarat sebelum sembahyang. Jawab bahawa syarat yang dahulu daripada air sembahyang itu 8 perkara. Jadi sebelum tak ada sembahyang syarat. 8 buah syarat. Pertama, mumayyiz. Yang kedua, mengetahui fardu dan sunat dalam sembahyang kita tepu. Nyo fardu sembahyang, nyo perle sembahyang, nyo sunat sembahyang yang kita tepu. Nyo sunat hayah, nyo sunat amas. Ketiga, membedakan segala fardunya dan sunatnya. Dan kita tahu berbeda-beda antara perle sembahyang dan sunat sembahyang. Yang keempat, mengetahui akan masuk waktu dengan yakin atau zan. Sebelum sembahyang yakin ketemu waktu ataupun zan. Ya. Yang kelima, menutupi aurat. Yang keenam, menghadap kiblat. Ketujuh, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan dan kain dan tempat sembahyang. Kedelapan, suci ia daripada hadas akbar dan hadas asghar. Yang kita perhatikan sini sebelum datang sembahyang bersuci kita daripada hadas raya dan hadas kubur. Wallahu a'lam bissawab.